18 April 2026. Hari ni nak pergi Shah Alam. Jom makan. Kita makan dulu, lapar. Baju Jepang. Apa ni? Ni apa ni? Baju ni yang kena penting. Okay, jom makan. Dia makan nasi lemak, Sofia makan sekeping capati, Umi makan 2 keping capati, Ahmad makan nasi biasa dengan ayam goreng. Ayam goreng gulai. Boleh ayam goreng. Syuk makan nasi lemak, lepas tu lah masak. Macam ni game apa tadi kalau? Tomodachi. Tomodachi untuk Switch. Mall PJ Tomodachi apa nama tadi? Tomodachi Life ya. Ha? Tomodachi Life. Tomodachi Life dekat Digital Mall tak ada. Tak ada ya, tak ada. Tengah cari tempat lain. Okey. So ini nama dia sourdough. Whole RM7 lah. Macam mana nak ambil half? Dia tak ambil jual. half boleh pun. Dia tak jual separuh. No. Apa yang sedapnya kalau ni? Sourdough. Dia rasa apa? Masam. Dia roti biasa lah. No, dia roti. Rasa roti. No. Yelah, kita nak makan sourdough ni macam mana? Makan begitu sahaja ke ataupun ada Lepas tu macam roti potong, macam roti biasa slice. betul? Bakar. Bakar tu yang ikut sekati orang tu nak makan macam mana. Lepas tu dia letak spread butter. Macam Farmers tu lah. Dia tak makan macam mana kena rasa malah. Orang tak nak makan on the go. Oh, dia nak on the go. Dia nak makan bila? Kat rumah. Rumah tu kat Masalah? mana? Rumah si Skandar. Ke tak ada? Tak tahan Tak keras ke? Tak tahu lah. Boleh tahan esok. Boleh bawa ke? Tanyalah dia. Dia ada expiry date ke? Tidak, kena baru separuh tak boleh? Kalau nak makan terus. Semua ada expiry date. Mana dia je separuh? Dia je separuh. Ada. Seorang suka makan dengan avocado. Oh, separuh tu dia potong. Oh. Separuh dia potong macam ni. Tak tahu ada ke tak jual. Boleh Tak tanya. kisah aku nak beli banyak ni. Janji habis lah. Bila habis tak ada. Taklah kalau orang lain pandai makan. Makan share je lah. Yang punya permission tadi kan? Ringgit ni. Itu just Best seller. ini best. Oh, ni best seller. Ni best seller. Okey. Kita cuba lah. Alah, tapi dah lama macam. Ayah tepi sikit macam mana? Ambil je lah. Sila Tak kat boleh. bawah. Sila kat bawah macam ni. Tak boleh. Apa yang tak bolehnya? Pecah lah. Pecah. Mana ada pecah macam ni? Sunat lah yang mana? Yang ni? Tu siapa yang buat pecah? So, ambil lah. Okay. Kita makan kat sini je lah. Alright. Apa rasa? Bau ni. Mesti ada rasa macam orange. Dia rasa manis. Kan? Nampak ada macam orange. Dia rasa. Macam sponge cake. Ni macam kek. Ha? Kek manis. Okay, boleh share dengan ni. Jom Sofia punya. Oh, semua. Ya Lah betul tu Allah. Amat. Oh, Ni Madiah punya. Ni ayam punya. Ni dia panaskan ke? Ayam punya pun dia panaskan juga. Oh, bau macam masin, Mat. Kocak. Ni yang boleh makan dengan mana? Tolong. Silalah makan mi punya ni. Okey, ambil. Okey. Dah ni. Tak tahu. Ni dia kata best seller. Tak best. Best seller nak. Best seller. I'm hoping that bread. Masa best seller ayam punya. Kenapa ada Danish? Masa ayam punya best seller. Masa best seller ni. Dan siapa tolong makan mi? Masa ayam punya best seller. Ada harga je. Masa ayamnya best seller. Ya rasa macam masam-masam sikit. Semua orang kena rasa. Makan cahaya pakai tangan je. Pakai tangan je. Nampak ada macam bayam tu yang hijau. Sayur. Satu ada.
Cendawan. Mana rasa? Sedap. Okay.